Macam mana nak atasi masalah osteoporosis tulang rapuh untuk lelaki dan wanita? Lelaki dengan wanita dia punya fasa dia berbeza lah, berbeza banyak tak berbeza sikit. Beza banyak jugalah kan proses dia tu. Jadi kalau nak tahu lebih lanjut apa nak makan, saya boleh share, cuma boleh tengok video ni sampai habis. Dan apa produk-produk yang kita share dalam ni berminat untuk dapatkan sebab semuanya memang tinggi penyerapan, lulus KKM, bebas 300 bahan kimia, dan orang kata ada kajian yang sangat mendalam, penggunaan yang 10 tahun memang selamat. Jadi boleh dapatkan dekat link bio dan juga boleh dapatkan di saya punya description lah. Sama ada you tengok dekat TikTok ataupun you tengok dekat YouTube. Okay, bila kita dah ada osteoporosis ni dah tak boleh nak reverse tau. Tulang tu yang dah rapuh, dia tak boleh nak apa nak jadi padat balik. Cuma kita boleh hasilkan tulang baru dan kita boleh bantu cukupkan nutrisi untuk elak daripada simptom tulang rapuh tu. Maksudnya kita rasa sakit tubuh kan, kita rasa sakit lutut, nak jalan susah kan. Jadi benda tu boleh. Jadi pertama sekali, kalau anda belum lagi follow saya dekat TikTok, saya boleh follow saya dekat TikTok. TikTok saya Amin Kamarudin. Amin Kamarudin, boleh follow saya dan bolehlah dropkan komen dekat mana-mana video say hi, cakap saya jumpa di YouTube. Baik. Okey, jadi yang pertama sekali tak lain tak bukan saya memang akan cadangkan beberapa produk lah, tapi kita tengok dulu fasa. Okay, macam orang lelaki, dia isu dia kekurangan kalsium dia lewat usia sikit lah. Bila dia masuk fasa andropause, dia semakin itulah tulang-tulang ni kan, sebab proses aging dia bermula 40-an. Tapi kalau orang perempuan, proses keperluan kalsium yang sangat tinggi bermula lebih awal kan. Kalau daripada sekolah menengah tu dah period kan, dah 20-an ke 30-an start mengandung, menyusu, hamil, banyaklah. Dan bila fasa semakin berusia kan 40-an kan, dia masuk awal premenopause, lepas tu menopause kan. So masa tu drop dia punya banyak hormon. Bila hormon estrogen tu tak ada, maka drop banyak dekat masalah kalsium tu drop banyak. So jadi kesan daripada tu, orang perempuan ni dia banyak yang jatuh patah, senang patah kan, patah. So lelaki pun samalah, dia makin berusia, maka dia akan start ada sakit tubuh, dia akan start sakit tulang, okay? Jadi isu penuaan. Jadi persoalannya ialah, okay, simptom-simptom yang kita rasa tu, mungkin kita dah check, kita memang dah ada osteoporosis, okay? Mungkin kita dah pergi scan, buat bone scan. Apa yang anda boleh buat ialah kita kena start bina orang kata kesihatan tulang yang baru. Kita kena bagi something supaya tulang kita tu ataupun simptom osteoporosis tu boleh kita atasi. Yang pertama sekali ialah kalsium lah. Kalsium dia membentuk 60% tulang. Saya tak boleh minum susu. Ya, saya pun tak boleh minum susu konsisten. So ambil dalam bentuk suplemen yang tak ada rasa, tak ada gula, tak ada lemak, bahkan ada banyak benda lain yang ditambah untuk bantu fungsi kesihatan tulang. Jadi kalsium dia akan membentuk tulang. Ada magnesium, dia akan susun kalsium tu supaya dia padat, supaya tak jadi tulang baru tu. Tulang baru tu biar jadi padat. Dan dia ada vitamin D3 untuk dia punya penyerapan yang optimum. Dan ada lagi boron, manganis, copper, galian-galian yang penting untuk kesihatan tulang. Okay, jadi itu pertama. Yang kedua ialah omega 3. Omega 3 ni sebab bila kita rasa sakit tulang, otot kita sakit, urat saraf pun kita rasa juga sakit, tubuh kita rasa sakit. Bila sakit maksudnya berlaku radang yang ringan, radang-radang yang kecil. Kalau sakit teruk maksudnya radang kronik. Jadi bila kita ambil omega 3, dia bantu untuk ketahanan kepada sel. Sel kita tu dibantu untuk tahan daripada bengkak. Jadi bersifat anti radang, dibantu untuk fleksibelkan kita punya sendi kita. Nak tak sendi yang lebih fleksibel, lipat, senang, nak solat tahiyat akhir apa semua kan, jadi mudah. Jadi itu yang kedua lah. Yang ketiga ialah protein. Protein ni daripada haiwan kita dah makan lah. Cuma dia molekul-molekul dia dah banyak rosak lah kan. Kenyang perut tapi untuk zat tak cukup lah basically. Jadi ambil daripada protein suplemen daripada tumbuhan, soya. Orang lelaki boleh makan, tak ada masalah, jangan bimbang. Boleh makan sebab dia tak ada hormon. Dia lelaki perempuan boleh makan, dia tak ada hormon dah tu, dia ada soya. Cuma soya yang tak ada disuntik, bukan soya yang disuntik. Maka soya ni, protein ni dia akan membentuk 30% daripada tulang. Dia akan bentuk sel tulang baru, sel urat saraf baru, sel daging baru, dan dia akan bagi kekuatan lah kepada kita punya sel otot di sekeliling tulang tu.
Okey, dan satu lagi, kalau you yang mungkin ada masalah, mungkin dah berusia, tenaga pun tak ada kan. So jadi benda yang boleh bantu untuk hidupkan sel tu balik. Sel tu maksudnya bukan hidup, dia dah hidup tapi hidup segan mati tak mahu. Macam tu lah. Kan macam kereta lama kan. Kereta lama kan kita nak buang sayang sebab kita tahu dia boleh jalan lagi tapi jalan perlahan. Jadi itulah ibarat sel kita. Sel kita bagaikan pokok yang tak dibaja. Kita makan sedap je tapi tak baja sel kita tu. Jadi polifenol ni ibarat baja. Dia akan masuk ke dalam sel, dia akan betulkan struktur DNA, betulkan kerosakan sel, lindungi sel tu, naikkan imun sel, bagi tenaga pada sel supaya sel tu boleh buat kerja dia. Dia boleh lindungi diri dia, dia boleh hasilkan sel baru, dia boleh lawan apa-apa yang nak. Jadi itu kepentingan polyphenol blend. Jadi so nak dapatkan simple sajalah macam saya cakap tadi, dapatkan dekat link bio saya, kontak saya. Kalau tak ada link tentang tulang, boleh klik nombor phone saja, kontak, dan juga buka link dekat bahagian description saya. Okay, itu saja. Assalamualaikum.